Bismillahirrahmanirrahim. ومن آدابها ألا تتفاخر على الزوج بجمالها ولا تزدري زوجها لقبحه. ومن آدابها ملازمة الصلاح والانقباض في غيبة زوجها والرجوع إلى اللعب والانبساط وأسباب اللذة في حضور زوجها. Setengah daripada adab yang perlu dijaga oleh seorang isteri ialah jangan sekali-kali dia tunjuk sombong depan tok lelaki dia, depan suami dia kerana kecantikan dia. Dan begitu juga jangan sekali-kali dia menghina atau memperlekehkan suami dia kerana suami dia rupa uduh. Para hadirin semua, kita masih lagi belajar mengenai dengan adab laki bini. Dan kita dah tengah baca learningnya, adab mengenai dengan isteri. Hak lakinya lepas dah ni duduk cara sejak daripada 2-3 malam ni, cara mengenai dengan adab mengenai dengan isteri sebagai perempuan. Dan lalu sekali kita baca minggu lepas, ialah kata dia banyaklah perkara-perkara lusuk sekali. Kata dia mushfiqatan ala auladiha, hafizatan lis-satri alaihim, qasiratan lisani an sabbil aulad wa muraja'atil azwaj. Itu hal lusuk sekali. Dia pesan kepada isteri-isteri ini kena sayang anak-anak. Mushfiqatan ala auladiha, sayang dia kesian. Sayang lain, kesian lain. Kadang-kadang kita ni sayang tapi tak kesian. Kadang-kadang begitu jadi bagi seorang perempuan, dia mesti sayang, dia mesti kesian terhadap anak-anak, serta jangan cepat supoh pada anak-anak. Anak-anak ni dia kecil, dia tak tahu benda molek, benda uduh. Kadang-kadang dia buat tu benda uduh dengan sebab dia tidak tahu benda tu yang uduh. Kitanya dengan sebab kita batu uduh, kita reti barang tu uduh, maka kita supoh dia kan. Menatan ni, banyak benda-benda ni berlaku di kampung-kampung. Kata dia jangan tebang supoh anak ni. Ambilnya tambah sepatah hari tu, iaitu bila kita menyupoh, maka boleh jadi saat kita menyupoh, saat kita buka mulut untuk supoh anak tu, saat tu juga pintu langit terbuka, sama-sama terbuka. Atas darat ni mulut kita buka, alik langit ni pintu langit terbuka. Jadi ketika mana perkataan keluar daripada mulut kita ni, kebetulan pintu langit pun terbuka terus naik ke Tuhan. Kalau salahnya mustajab sungguh supoh yang kita pada anak anak jadi supoh, kita supoh lah. Supoh menatan jadi menatan semua. Perangai tu perangai menatan, tak dengar kata berapa. Jadi ketika tu siapa dia hok makan air matanya, kalau tidak kita sendiri. Jadi nak ajar budak ni banyak lagi cara lain selain pada cara menyupoh. Itu dia duduk. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tambah sepatah lagi, iaitu daripada hadis pengalaman seorang anak akak Nabi nama Sayyidina Anas. Pada orang belajar kitab-kitab hadis, dia rajin dengar lah nama Anas ni. Anas ni anak akak Nabi. Dia kata sejak aku duduk sekali dengan Rasulullah ni, tak rajin Rasulullah ni usahakan nak supoh, tanya aku pedek. Tanya mana? Ni bapa buat gini, bapa tak buat gini. Buat gini kerana apa, tak buat gini kerana apa, tu pun dia tak rajin tanya aku. Maknanya tanya jenis-jenis ni tak ada. Supoh, maki, hamu ni jauh sekali lah. Tapi Anas tu tidaklah jadi manja, tidak dapat jadi balong dengan sebab tak kena supoh, dengan sebab tak kena tanya enggak, tidak jadi balong dak. Artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tahu orang haluh ke dia tu tidak tahu dalam bentuk yang kita panggil gasan, tidak bentuk berdebe, tidak bentuk mongoh dak. Bukan dia tahu dalam bentuk perangai molek. Perangai kita ni bila kita buat molek dengan orang pun terpaut juga kita. Nanti dia terpaut ni, terpaut semotinya. Ada pun paut dengan kerana marah supoh tu, paut ketika kita berdepan dengan dia, ketika kita tak ada, dia supoh kita balik. Wa muraja'atil azwaj, begitu juga hari tu kata dia, jangan duk bersoal jawab sangat dengan tok lelaki ni.
Jadi selain dengan anak-anak jangan gaduh nyopoh, dengan tok lelaki jangan banyak soal jawab. Kerana tok lelaki ni bila dah kita ajar soal jawab dengan dia, dia ingat dia ni jatah. Bila dia jatah mana dia nak tunjuk aluh pada reti tu. Tapi bila dia tengok reti kita ni setia soal sekadar nak tahu boleh, tapi orang panggil soal jawab tak ada. Bila dia tahu bini dia ni ikhlas dengan dia berputus angin nak bergapo dengan kita. Habislah sekatu. Kemudian mana ni pula sambung lagi, kata dia wa min adabiha alla tatafakhara 'ala az-zawji bi jamaliha. Setengah daripada adab orang puan ialah jangan tunjuk agah, jangan tunjuk sombong dengan tok lelaki dia sekiranya dia rupanya comel. Dengan sebab dia rupa comel maka dia nak jual mahal kepada tok lelaki dia. Dia nak tunjuk mangguk, nak tunjuk mahal, orang panggil nak jual mahal dengan tok lelaki dengan sebab dia comel. Jangan. Kerana ketika tu bila kita ni orang comel, bila kita ni orang tino ni comel, Allah Ta'ala beri pada kita rupa comel, berapa comel, sepatutnya comel ni lah kita pergunakan untuk lelaki saya. Tidak untuk lelaki naik serabut. Tidak lelaki naik nak marah semua kita kerana kita tunjuk mahal ke dia pasal kita ni comel. Kita sini orang Melayu ni ada ke bahasa dengan sebab dia comel tu maka dia nak mahal ke tok lelaki tu, tak tahulah. Tapi kawan ni tu Imam Ghazali tulis ni boleh jadi kapung dia, negeri dia ada bahasa spesial retina belah tu gamuknya. Wala tazdadi zawjaha liqubih, dan dia tidak boleh pelekeh tok lelaki dia pasal tok lelaki dia rupa uduh. Entah tok lelaki dia rupa uduh tak dia duk pelekeh. Nak pelekeh bapanya, bukan kau belum daripada nak belaki bini, belum pada nak akad nikah tu disunat jumpa mata dulu. Jadi gimana? Dalam masa khitbah, belum daripada kita menikah, kita disunat khitbah. Khitbah maknanya orang Melayu panggil mineh. Dalam semineh tu kita boleh tengok. Kita boleh tengok tunai kita. Orang tino boleh tengok tunai dia. Hak jatah boleh tengok tunai dia. Hak tino di depan keluarga. Pergi ke rumah keluarga, sama-sama keluarga. Patut nak akad air kau bersuruh budak tino ni akad air berapa mu tengok aku tengokmu. Tentulah masa tengok menengok tu boleh cek, boleh tengok selalu comel tak comel, wuduh tak wuduh setara mana. Dah bila kita tengok dah patut akad nikah dah pula pan nak apa nak terajut juga lagi. Ini orang panggil rumah sudah dah kan, apa yang bunyi pahak lagi ni apa? Gitu. Kahwin paksa. Kahwin paksa ni ada lagi kalau ni wallahualam lah. Tapi zaman-zaman hari tu boleh jadi ada kahwin paksa. Lo ni bakal kahwin paksa ni tak ada dah. Ada lo ni pula bahasa tu tua terpaksa terima bini peminatu ada pula. Tahu-tahu anak balik bini berkono. Jadi masa telah betul terbalik payah bila cik. Baik, wa min adabiha mulazamatu salahi wal inqibad fi ghaibati zawjiha. Habis tu so. Yang keduanya setengah daripada adab yang mesti dijaga oleh seorang isteri ialah kena senantiasa duduk dalam keadaan salah. Salah ni hak kita panggil soleh lah. Orang yang soleh. Kalau soleh tu orang, salah tu perangai, apa sifat yang daripada satu orang. Kewajipan seorang isteri biar dia ni jadi orang soleh. Walil qibad. Inqibad maknanya sama maknanya kecut. Tidak buka, lawan bagi inbisat. Fi ghaibati zawjiha, semasa tu lelaki tak ada. Ketika tu lelaki tak ada, kena duduk dalam keadaan soleh dan duduklah keadaan inqibad. Inqibad maknanya tidak lepas laku. Inqibad maknanya tidak lepas laku, tidak pergi rata-rata. Bukan inqibad maknanya duduk di rumah, panggil duduk di rumah, duduk bersendirian. Ketika tu lelaki tak ada. Tak so banyak masalah. Kita duduk di rumah, jaga rumah tangga, jahit kain baju, sapu rumah berapa. Tetapi waruju'u ila al-la'bi wal inbisati wa asbabil ladzah fi huduri zawjiha. Dan bila tu lelaki ada di rumah, kita ketika tu tak sah inqibad, tak sah tak lepas laku. Kita kena tunjuk inbisat maknanya lawan bagi inqibad. Mana kalau muka agak senyum semua, kalau mulut agak popek semua, orang panggil toteh tu ada. Maknanya biar kita ni dengan tok lelaki biar ada orang panggil gapo kasih mesra.
kasih mesra, tegur siapa, suka hilang tu kena ada depan tok lelaki. Tika tok lelaki ada posnya, tika tok lelaki tak ada posnya, tika tok lelaki balik rumah posnya. Ini orang panggil tidak lagu tu cara perempuan Islam. Perempuan Islam bila ada tok lelaki, biar nampak gemera dia tok lelaki balik. Biar nampak biar bunyi suka hilang dia tika tok lelaki balik. Biar nampak dia ni maknanya galak tika tok lelaki ada. Tika tok lelaki tak ada, tak sedar galak lah. Tak sedar galak, tak sedar suka hilang, tak sedar berapa. Biar ada beza hidup kita sebagai seorang isteri tika tok lelaki ada dengan tika tok lelaki tak ada. Ni buah ni para hadirin semua. Orang Tino boleh jadi tak tahu. Bagi orang Tino, kita orang jatah kalau kita tahu bini kita lagu ni. Jika kita tak ada kat rumah tu maknanya tidak bunyi sukoilah. Tapi bila tuk lelaki ni balik, jika orang jatah balik, maka bini kita ni nampak galak, nampak gemerah. Suka hati kita. Suka hati kita menampakkan bahawa bini aku ni sengoti. Dia ni faham bahawa dia ni bini aku sengoti. Jika aku tak ada kat dia, tidak guna dah kesukaan galak gemerah ni tak ada. Tapi bila aku ada di rumah, maka dia guna sepenuh segala sifat yang ada pada dia, cah legah dia, senyum sipu dia, ramuh tamuh dia, berapa dia guna sepenuh untuk menyenangkan hati kita. Dan itulah Tuhan kata, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah Ta'ala duk bakit bukan dalam Quran. Hei manusia, mengerti kau dalam banyak-banyak nikmat aku, mu kena reti, iaitu aku buatmu ni pasal. Aku buatmu lelaki pun, dan sudahlah aku buatmu ada jatah, ada betina, ada lelaki, ada pun. Lepas tu aku bubuh pula dalam hati masing-masing mawaddatan wa rahmah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Aku buatmu orang tino dan dia ni orang jatah, supaya orang jatah bila balik ke rumah bertemu dengan ketenangan jiwa. Bila orang jatah balik ke rumah, bila nampak bini, maka bini itu merupakan satu benda yang boleh menenangkan jiwa. Sukun maknanya tenang jiwa. Hak serabut, hak panas, hak letih, hak berapa balik ke rumah tengok bini nak tenang hati, segar semula, tak ada makan, tak ada berapa, tu rehat dah kita. Ini tujuan besar. Pada wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Lepas tu aku bubuh pula dalam hatimu satu sama lain mawaddah, kasih mesra wa rahmah, dan kesian satu sama lain, bersimpati satu sama lain. Ini benda aku buat. Cadang nak suruh rumah tanggamu bahagia. Mengerti ke tidak, hai manusia, aku buat lagu ni. Boleh jadi mu tak erti ni, boleh jadi mu kata barang ni barang semula jadi. Boleh jadi mu kata barang ni barang tabi'i, barang nature, barang berapa semua sekali. Hak mu nak kata, hak mu nak karu. Tapi hak aku nak wayak ni mu kena erti. Bahawa barang ni aku senang aku buat. Kasih mesra sama jatah betina, kasih apa ni orang panggil gapo lagi yang nak sebut bahasa-bahasa yang mempertautkan di antara lelaki isteri ni, barang ini barang yang sengaja aku buat. Kalau salah kita orang jatah ni tak ada berasa nak kat orang tino, dan orang tino pula tak ada berasa nak kat orang jatah, hang buat lagu mana ke dia, tak cekak nak pisah. Dan baru ni maaflah mewayak, mari satu orang tino tua mari mengadu tolong gak minta doa. Kata dia, moga hamba kahwin lah anak tu, anak dia ni hak jatah kahwin hak tino apa semua sekali. Tapi sudah kahwin molek menatu ni royak, anak pun royak, menatu pun royak, jadi tak berasa laki bini, dia berasa saing. Kata dia, dia berasa saing, tak berasa laki bini. Mak ni ada tanya guano awal dah sama tu mau bini ke apa ni, kata orang bas subuh bas gis mai aku gis mai tak ada nak mandi apa, naik musim pula hamba Allah. Jadi kata dia tak berasa laki bini, dia berasa saing. Jadi bila berasa saing, tak saing lah, saing lain, laki bini lain. Kita tu berakad nikah, aku terima lah nikahmu, aku kahwin lah mu, tujuan nak suruh jadi laki bini, bukan nak suruh jadi saing dah. Ini jadi Nampaklah orang panggil, kalau sengerti lah dalam budak saklami ni tak ada mawaddatan warahmah, tak ada sukun, jadi satu bala besar pula, tidak ada sukun, tidak ada kasih mesra, tidak ada ketenangan jiwa, tidak ada berapa bekas pasaing jumpa jalan. Jadi kita hak sudah berumah tangga dah, dari reti saya ke tok lelaki, reti saya ke bini, ini merupakan rahmat.
daripada aku manusia. Bukan bagian ni bagian terjadi sendiri dah. Kalau tidak aku buat dia tak jadi. Jadi oleh demikian dalam banyak-banyak nikmat yang aku buat untukmu, mu kena reti ialah gua ni pun nikmat juga. Tidak kata tika mu boleh minum air batu dan nikmatnya, tika boleh tidur tak lembek don pelu gak nikmat lah. Hak lain dak banyak lagi nikmat yang aku beri kamu dan boleh mu tidak sedar. Sebab itulah aku nak royak so. Walaupun begitu aku tidak royak ability, tapi aku royak hak pokok-pokok yang mu kena reti. Jangan memfikir bagian ni jadi lepas tu mu tak ingat kat aku. Jangan. Menjadi kata dia bila tu laki ada kena warruju'u lil-la'bi, dia kena main. Dia sebut tu al-la'bi. Ama buka dalam nuskhah asal ni pun ama bimbang juga takut jadi salah ke dia kawan tulis. Dalam nuskhah asal pun disebut juga. Sebut betul juga. Ni dia. Kata dia wa min adabil mar'ati mulazamatu as-salah wal inqibah fi ghawati zawjiha warruju' ila al-la'bi wal bisat. Maknanya bila tu laki ada dua mu kena ada buah main kita dengan dia. Main cokok kau nak main gosok gapo belah ni tapi ada bini ni buah main untuk lelaki. Jadi main ni hak budak orang luar ni panggil gapo seksi ke gapo dia panggil ni. Hak ni sunat. Boleh pahala kita duduk dekat dengan bini kita. Orang jantan tu gosok tu lelaki, gosok bini. Bukan biasa agamanya tapi orang puan kita nak perempuan Melayu ni dia nak duduk dekat dengan tu lelaki dia nak gosok-gosok tu lelaki dia berasa malu dia. Tapi sebenarnya dia kena reti barang ni kalau dia buat juga dia boleh pahala. Dia boleh follow, tidak kata Allah pernah dan dia tak buat. Tak, itu tidak gitu. Kalau pernah ni waktu kau kita tidak belaki bini, bila kita sudah belaki bini tidak pernah jadi pengah dah, jadi sedap. Ini yang panggil satu cara untuk meneruskan kebahagiaan rumah tangga. Dalam kitab-kitab tua kita, dalam kitab-kitab fiqh, orang luar ni panggil kitab kuning ni, dia sebut wa yusannu listimta'u wa yusannu listimta'u. Kalau tak salah hambanya dalam Fathul Qari tu ada dah. Fathul Qari ni bagi kita sebelah sini enggak kitab fiqh yang paling rendah sekali. Mana kalau budak-budak ngaji pondok zaman hari tu kalau dia nak ngaji fiqh enggak tok guru dia Fathul Qari hak mula-mula sekali. Jadi dalam Fathul Qari tu kayak dah wa yusannu listimta'u. Sunat bagi tok lelaki, bagi orang jantan istimta'. Istimta' tu tok guru pondok terjemahnya ambil apa? Nutuk kesedapan. Nutuk kesedapan ni bakal anak murid tak faham apa sudah. Faham sudah. Dia nak terjemuh secara terang-terang. Dia bahasa malu teh. Dia terjemuh secara tani lah panggil secara zaman tani. Waktu 20 tahun tu zaman tu apa untuk mula tak sedau betul lagi. Manalah orang nak faham. Orang yang betul istimtak mana sunat gora. Sunat berpeluk, sunat geletek sana, gapo sini sunat lakon. Ini bayan ni lah bayan yang orang panggil semi. Kalau bata jokong tu dua keping nak suruh dia digadik molek kita bersemi tengah. Orang ni ibarat bata jokong dua bata jokong. Nak suruh bata jokong mamak dengan timuh nak suruh jadi gadik molek habis bersemi tengah. Semi tu apa dia? Gora lah. Gora gapo ni lah yang menyebabkan demo dua ni gadik molek. Nak senyum sipunya bergapo lah hamba pula sebut tuan-tuan doa pun laksana demo tak tiba lalu jadi hamba sebut begitu pun insya Allah faham tu. Tapi hamba tak suka mengajar bahasa Pesing royak lebih kurang hamba tak sih bahasa Pesing hamba dah gitu. Kalau hamba rasa tak faham lagi hamba royak pejawi lagi setahun tu terjawi dah hamba rasa tu. Jadi kata dia sunat kita main bayar main cokok. Misalnya, mari abang kita main gapo lagi. Baru gini main tu jadi satu kegembiraan. Wa asbabil ladzah. Dan segala sebab-sebab kelazatan fi hududi zawjiha depan tok lelaki. Apa saja benda yang kita kira tok lelaki seronok dengan kita, maka kita kena buat sebab-sebab kelazatan. Sebab kelazatan tu kalau kita basuh bedok, kau basuh air bau, kau basuh berjanguk, kau make up, kau gapo lah ni gila depan tok lelaki. Waktu dia duduk. Buat rambut keriting untuk lelaki. Kalau sekiranya rambut keriting ni comel, lah buat lagi tak ada apa-apa. Kalau rambut keriting ni gini comel, dia tidak mesti rambut keriting dah baru comel. Rambut tak keriting pun ada juga rambutnya. Kerana hok tak keriting tu
lekat pak tua nak molek tak ada apa-apa, tidak kata baluh tidak terkriting pun tak juga. Jadi comonya rambut kriting ni jadi comel ni kerana orang kedai duk sial lah surat khabar duk tulis di papan label itu kriting. Jadi boleh jadi comel kih terpengaruh dengan kempen orang. Tapi mesti kalau tidak kriting tak comel dah. Ni satu soalan bagus juga. Dia kata kita disunat istimta'. Dan istimta' ni maknanya yang sebut tadi misalnya bergurau berapa. Kata dia bergurau ni boleh jadi tak comel juga. Kan di kalangan anak-anak. Dia kedua ayat kau dia tak ayuh aku gua apa mu ngam. Allah jadi nak tanya amo pasti tu mu. Dia kalau benda hok cekera ko anak jadi pelik tak sebut ada anak. Gitu dulu. Jadi Allah kena jawab habis amo benda. Ada benda-benda hok boleh buat depan anak, dia ada benda-benda hok tak boleh buat depan anak. Memang budak-budak dia tidak tahu benda-benda gitu kan royak belaka. Kita buat depan anak benda yang kita kira budak boleh terima. Hok budak tak boleh terima tak usah buat. Soalan yang dua. Ni yang bagus juga. Ambo dah sebut sama. Gurau ni masuk ke tidak dalam nafkah batin. Nafkah batin ni apa? Para hadirin semua dah tanya ambo ayat lah. Tepat-tepat yang orang minta ambo akad nikah. Biasanya ambo tidak akad nikah lalu. Pergi congok-congok kan mari timur akad nikah. Tak. Ambo syarah sepatah dulu. Dalam banyak-banyak benda hok ambo duk syarah kat budak-budak ni ialah masalah nafkah. Nafkah ni wajib. Sama wajib dengan sembahyang beh. Bila kita siapa tanya sembahyang wajib sembahyang, bila kita menikah wajib beri nafkah. Wajib nafkah dengan wajib sembahyang ni sama wajib. Sama masuk neraka kalau tak sembahyang dan sama masuk neraka kalau tak beri nafkah bini. Baik nafkah sendiri itu pecah dua pula. Ada nafkah zahir, ada nafkah batin. Nafkah zahir itu ambo tidak wayak lah. Engkau tahu belaka dah. Nafkah batin ni ambo kena wayak kerana ambo duk dengar-dengarnya nafkah batin ni napaknya orang panggil tidur malam, setubuh tu je orang panggil nafkah batin. Ambo nak wayaknya nafkah batin tidak setubuh sekal tu. Batin mak dalam orang. Hati pu orang ni orang panggil barang batin. Seorang manusia dia tidak nak makan je dan dia tidak nak setubuh sekal je. Banyak lagi benda yang menjadi keperluan hidup manusia. Setengah daripada benda yang menjadi keperluan hidup manusia ialah hak tadi. Hak bergorah, hak senyum, hak bekok, hak selora, hak bergapo. Ni semua ni pagi masuk nafkah batin dah. Dengan arti kalau kita bangun pagi, raih ni. Balik-balik pukul 12 malam, lepas tu pun tidur ke rokok. Ada lagu ni kau panggil nafkah batin. Bangun pagi celak mata pergi. Balik pukul 11 malam, mani tidur, setubuh, pas tidur, dah kau tidur. Bangun pagi lagi pula. Adakah perempuan berasa dia ni ada tok lelaki? Tak ada masa makan setalan, tak ada masa orang panggil hok bergurau, berselora, berapa tak ada. Jadi nak wayaknya bergurau, berselora, berkecek, berkira, bertanya khabar, ajak dia berunding belah mana kawan ni yang bergota-gota ni. Orang Tino para hadirin semua bila tok lelaki ni ajak berkira dengan dia, minta pandangnya dia, lepas tu selura, lepas tu bergurau, lepas selora, dia puas hati. Makan lebih kurang ke kering pun tak apa, tapi dia berasa hidup dia gembira. Kenapa? Kerana dia berasa dia ada tok lelaki. Tidak kata tok lelaki ni dia kalau nak buah kena kopi. Balik rumah tak? Tak ada. Buah-buah tak ada. Kalau nak buah apa kena kopi. Kakak kena kopi. Dia duduk dengan terbokok sorang di rumah. Kau duduk balah dengan anak kecil sana kecil sini, nak buah gatik nak selakuk. Tak ada. Kenapa? Tok lelaki habiskan masa buah dia bergapo dia dengan orang lain di kedai kopi. Ini tidak panggil tok lelaki lagu ni, tok lelaki tidak menyempurnakan nafkah batin. Sebab tu adik kakak ambil kitab berzanji tu. Berapa yang maklum? Kita ambil berzanji. Tak kata kan? Dalam berzanji tu dia royak cerita Nabi duduk di rumah. Dalam banyak-banyak cerita dia dalam berzanji ni, dia royak cerita Nabi kita duduk di rumah. Belah mana cara Nabi duduk di rumah? Nabi duduk di rumah apa nama ni? Wa kana fi kasbi wa kana fi khidmati ahlihi. Begitu yang lebih kurangnya. Nabi ni duduk di rumah, dia buat benda orang Tino buat dia dapur. Orang Tino buat dapur, dia pergi buat katil.
Gak bini ni kalau tengok tok lelaki seorang kayu api siuk tu pegang teropo siuk gapo tolong karai tolong kukunya gapo puas hatilah. Semotinya. Walaupun dia kata aku mau di luar kau itu hak dia nak kata, tapi kita kena jaga juga, kena nanti kedudukan susah payah orang tino kita. Dengan nak pula orang tino hak bahasa beranak kerek. Kakak tak ada hak ni boleh jalan, hak ni kandu dah. Tak ada lagi hak tu, hak ni kocabu, hak ni berok tangga, hak tu main gesek, hak ni sepak bata. Tuhan lah punya tahu hati pu orang tino. Jadi kalau kita tak beri apa panggil berok apa ni orang panggil bekok selera dengan dia, maka tak ada lah orang panggil otak dia tu boleh tanfisil kurubat, boleh buang segala sipu-sipu dalam hati dia. Itu dia. Ini semua ni termasuk di bawah ajaran agama. ومما يجب عليها من حقوق النكاح إذا مات عنها زوجها ألا تحد أو ألا تحد عليه أكثر من 4 أشهر و10 وتتجنب الطيب والزينة في هذه المدة. Setengah daripada perkara yang wajib di atas isteri juga, iaitu bila tok lelaki mati, dia tidak boleh tahiddah. Hidat ni orang kita Melayu panggil berkabung. Perempuan tidak boleh berkabung lebih pada 4 bulan 10 hari. Ni barang tak ada di tempat kita. Dan ni pun tak kena. Dia masalahnya gini. Bila tok lelaki mati, apa ni janda dia ni, jadi janda ni dia tak boleh berjanguk. Dia tidak boleh berjanguk dalam masa jangan kurang pada 4 bulan 10 hari dan jangan lebih pada tu. Kita orang Melayu ni boleh kata tak ada langsung kan. Tok lelaki mati, pok mati jadi serupa ya. Tebal-tebalnya bunyi ngati. Ni cara kita. Ngati apa orang ni? Ada orang mati di rumah dia. Tu jelah. Pok mati, tanda orang mati di rumah ni ngati. Tok lelaki mati, tanda orang di rumah orang ngati. Lain pada mengati amal puasa tak ada. Tapi dalam Islam bila ada berlaku kematian tok lelaki, orang puan bini dia tidak boleh berjanguk. Bedok tak boleh, bukan setengah-setengah kita pakai kata buh minyak rambut pun tak boleh. Dalam masa 4 bulan 10 hari. Dalam masa edah lah orang panggil. Dalam masa edah tak boleh berjanguk apa. Tak boleh berjanguk, tidak boleh bergotu-gotu ini sebutan Arabnya hidad maknanya berkabung kita panggil. Orang Melayu tak ada. Kita Melayu tu lelaki mati kan. Supaya gapalah cak nampak moyok lebih kurang sehari 2 hari gitu je lah. Moyok tu bukan kisah lelaki sangat. Kisah kali sako boleh kat aku kau tak boleh kat aku kau lah ke mana. Satu masalah orang kita. Jadi kata dia bila tu lelaki mati kena berkabung. Berkabung artinya dia tak boleh berjanguk. Itu mana kata dia wa tatajannab tiba. Jangan baca tayyib. Tayyib maknanya benda baik. Tib maknanya air bau. Dia tak boleh makan air bau. Air bau ni termasuklah minyak rambut pun. Minyak rambut lah ni semua bang-bang belakang. Tak boleh pakai minyak rambut. Wazinata dan sebarang perhiasan. Sebarang berjanguk apa tidak boleh dalam masa iddah 4 bulan 10 hari. Fi hadal muddah. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda aw an tahudda ala mayyitin akthara min 3 ayamin illa ala zawjin 4 ashhurin wa 10. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman dengan Allah dan Rasul di hari akhirat untuk berkabung di atas seorang mayat lebih pada 3 hari kecuali untuk tok lelaki dia. Kalau pok mati, berapa mati, kalau tak sejanggut sekat 3 hari tak apa, lebih pada 3 hari jangan. Tapi kalau tok lelaki mati, dia boleh berkabung sehingga sampai 4 bulan 10 hari. Dalam masa iddah dia betul-betul. Lebih pada tu jangan. Kalau lebih pada tu sama telah lawan kita Melayu tak ada. Kalau nak buat juga lebih, artinya kita ni tu hati orang panggil, tidak tu agama tidak. Wa yalzamuha luzumu maskanin nikahi ila akhir iddati. Dan wajib atas perempuan kena duduk di rumah nikah, di rumah tok lelaki dia sampai suedah. Bila tok lelaki mati, dia tidak boleh keluar daripada rumah tok lelaki dia, berhenti habis edah. Ni pun ni bakali boleh jadi di kalangan kita orang Melayu ni ada ni. Kadang-kadang tok tua kata mek tak usah balik dah. Duduk sini ya dulu sebulan 2 saya sekat ada. Ada ni. Jadi boleh jadi tak ada tok tua yang hamba balik
menantu dia lepas pada anak dia mati ni boleh jadi tak ada. Walaysa laha al-intiqalu ila ahliha. Tidak boleh bagi seorang janda balik pada rumah tok nenek dia, pada rumah mak dia, walal khuruju, dan tidak boleh keluar daripada rumah tangga illa li daruratin, kecuali kerana penting sangat. Kalau penting nak mandi, kau nak berapa masalah makan tak ada rumah ketika tu bolehlah. Lain pada tu nak main-main, keluar main-main, itu tak boleh sekali. Wa min adabiha an taquma bi kulli khidmatin fid dar taqdiru 'alayha kama kana 'alayhi nisa'us sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Akhir sekali yang kata dia, setengah daripada adab seorang isteri juga bahawa dia kena bekerja. Dia kena buat kerja semua jenis kerjaan dalam rumah tangga. Mana bila kita jadi bini, kerjaan dalam rumah kita taqdiru 'alaiha yang dia boleh buat, dia kena buatlah. Ni alhamdulillah orang kita Melayu jadi ni. Orang kita Melayu boleh katakan bila dia sudah menikah, maka kerja rumah tangga dia buat. Hak ni kau nak banding dengan perempuan luar negeri, India baik, Pakistan baik, orang Arab baik, orang kita Melayu jauh. Orang kita Melayu lebih baik. Orang kita buat isteri daripada orang lain. Perempuan di luar negeri, India baik, Pakistan baik, dia jadi bini seroti dia. Dia jadi bini seroti, duk canggut sungguh. Masalah bergapo boleh ketut kain baju talih bini basuh. Satu air besar kita cabut baju tubuh beri ke bini suruh basuh. Kalau orang luar negeri, ya dia kata tok nenek aku, bakar aku, dia bakit buat tu. Dia di sana dia panggil kasta. Kasta ni orang muda-muda retilah. Kasta dalam bahasa Arab dia panggil tabaqah. Maknanya ada gulungan. Ada gulungan orang, gulungan dia ni, puak-puak dia ni, bakar tidak basuh kain sendiri. Dia beri ke tukar dobi. Bakar dia dah dia tidak sapu kasut. Dia ada jung kedai sapu kasut. Bakar dia dah tidak kerak kuku sendiri. Dia ada jung buat kerak kuku. Ada orang hidup rok dengan kerak kuku, rambut berapa. Jadi kalau kita nak buat bini kau orang balik sana, kita kena reti bukan ni. Jangan kat ukabai kita manja sekali. Nak manja sikit kat unjuk jari kita suruh kat kuku. Oh, di sana janganlah. Boleh jadi bercerah. Gitu. Kita sini alhamdulillah perempuan Melayu ni dengan lemah lembutnya, dengan dia berasa bahagia boleh basuh kain baju untuk lelaki dia berasa bahagia boleh apa orang panggil siap makan untuk lelaki dia berasa bahagia berdasar kepada dia seorang isteri. Sebab itulah kata yang kita ni kata setengah daripada adab seorang isteri, dia kena buat kerja sebanyak mana benda dalam rumah tangga dia sekadar hak dia boleh. Kama kana alaihi nisa'us sahabah radhiyallahu anhum, sebagaimana keadaan ni berlaku perempuan-perempuan sahabat sendiri. Isteri-isteri sahabat-sahabat Nabi zaman hari itu pun buat kerja sendiri dalam keadaan dalam masalah rumah tangga dia. Seperti kita dengar cerita Siti Timur kan. Siti Timur sendiri satu kali dia pergi minta khadan. Dia pergi minta khadan daripada ayah dia. Dia kata, ya Rasulullah, abu ya ayah, kata dia. Tengoklah tangan ambo ni. Dia tunjuk tangan dia kelah, pecah-pecah tangan kerana duk kisah kisah gandung. Supaya kita sini kisah numbuk jamir itu. Patutlah ni mesin padi dah. Arak ni jamir itu dia kisah sendiri. Butir gandum tu dia kisah untuk jadi kedebu. Jadi dia pergi minta khadan. Jadi walau bagaimanapun bila dia pergi minta khadan tu artinya belum daripada khadan ni ada, dia buat kerja sendiri. Dia buat kerja sendiri. Nabi kata ginilah, Timur, aku nak ajar kamu sekarang. Dan benda ni kalau membuat lebih baik pada boleh khadan lagi. Iaitu Nabi kata gini. Nabi kata dekat mu nak tidur, membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, maka Tuhan cadang kamu akhirat kelak pahala yang lebih baik daripada aku beri khadan kamu. Dia ajar gitu. Jadi akhirnya Siti Timur duduk kisah jugalah. Cumanya boleh ilmu sah. Ilmu sah iaitu dekat nak tidur subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kalau kita baca reke gitu jadi 99 kali lah. Kalau kita baca sesa gitu jadi 33 sesa betul-betul wirid serupa dengan hak wirid kita baca lepas maya kapit lepas maya perdu itulah. Kemudian mau dengar daripada seorang guru. Dia kata bukan masalah
Kita baca 33 zikir ni bukan masalah nak pahala saja. Hakikatnya Nabi ajarkan anak dia ni ajar ilmu gagah. Dekat nak tidur, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Dan kawan tu ayat tu dulu tu ayat kamu dia kata hamba amal sendiri ustaz. Hamba amal sendiri tiap-tiap malam nak tidur baca begini. Dia kata kalau sekat 3 guni padi yang makan sore kata. 3 guni padi tambah boleh akak sore. Tak ada, tak rasa sakit. Tak ada benda lain yang makan gotu vitamin ni ke tak lain pada amal yakin. Goni kata dia hasil daripada gagah, hasil daripada amalan. Jadi Nabi dia ajar positif timuh tu walaupun dia tidak wayak ni ilmu gagah ni, tapi hakikatnya dia ajar ilmu gagah. Yang menyebabkan kawan tu kisah mana tak sakit gapo rambutnya lepas pada tu walaupun positif timuh tidak wayak, tapi begitulah benda. Rupa juga dia sebut sekali lagi. Lepas mayang bila kita selalu amal baca wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Kalau kita buat wiri sampai baca ini, maka kita boleh kecek sampai tua, sampai mati. Kita ni boleh kecek. Boleh kecek mana tak talah nak kecek betul-betul mati. Dia setengah orang tu nak mati seminggu tak boleh kecek dah apa. Dah gitu kan. Jadi waris-waris ni kat pusing nak dia nak air kau tak tahu, nak nasi kau tak tahu, kau tak boleh kecek. Jadi satu daripada cara nak suruh kita ni boleh cekak semua sampai ke mati nah. Lepas mayang baca semua wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhull wa kabbirhu takbira. Orang semua bawa nak minta sekat tu yang lain ni.